Ush, 3,000, 6,000, 10,000. Mahalnya. Aku dah lah tak ada duit. Aduh, tak ada diskaun ke? Aduh. Assalamualaikum. Pasal dah sampai. Siapa pula tu? Assalamualaikum. Pasal dah sampai. Waalaikumsalam. Bang siapa ni bang? Ni Encik Hukum Bihakam. Bukan. Bukan. Encik Hakim Bihakam. Dah sampai? Ya, ni. Terima kasih. Sama. Bang kau ke Kim? Yelah. Kau main banyak lah. Mana kau dapat duit? BNPL weh. BNPL? Yes, BNPL. Buy now pay later. Bayar nanti pakai dulu. Bayar nanti pakai dulu. Weh, macam mana tu? Oi. BNPL ni macam ni. Aku bagi contoh. Kau nak beli phone harga RM5,000. Instead kau bayar sekedar book, kau bayarlah ansur. Oh, macam credit card lah. Macam dia, tapi bukan. Kalau macam dia tapi bukan macam mana? Okay, senang cerita macam ni. Kau bayar ansur bulan ni, bayar sikit, bulan depan sikit. Tak adalah terasa. Oh, kalau macam tu boleh lah ni. Lambat bayar kena charge whole. Item delivery. Terima kasih bang. Hai, senangnya dalam hati. Dapat handphone baru. Gila, handphone baru saya. Tapi boleh beli lagi ni. Kamera lah 6,000 je pun. Boleh ni. Item delivery. Terima kasih bang. Ni macam okey. Item delivery. Yelah, kau lagi. Boleh lah sikit bang. Ni boleh ni. Ush, tak boleh ni. Aduh, ni pun tak boleh. Aduh. Tak boleh. Ni tak boleh. Ush, ini tak boleh. Ini tak boleh. Ni tak boleh. Ni pun tak boleh, Mon. Apa yang kau beli banyak ni? Kat kedai ke? Ni handphone. Ni kamera. Ni kasut. Ni kamera yang kau rekod ni. Aku yang beli. Tolonglah aku, Kim. Kim, tolong. Kau yang beli. Kim. Weh, Kim. Kim. Aduh, macam mana ni? Loh, Assalamualaikum. Macam tu lah cerita dia, Mak. Yang kau beli macam-macam, tak ingat dunia tu kenapa? Kau ingat mak kau cakap Tahu lah, Mak. Oh, minta maaf. dari langit. Mak, nak minta cover sikit boleh? Banyaklah kau. Monik bin Munajat. Mak bagi duit tu untuk kau makan. Kau okey ke tak, Mon? Macam tak okey je ni. Apa duit yang kau bising-bising? Tak. Ni boleh? Boleh lah.